Okay, selamat datang ke video yang seterusnya. Welcome back to my channel. Okay, pada kali ni saya akan buat sedikit sharing berkenaan ataupun sikit tutorials macam mana kita nak menggunakan soldering iron ni, portable soldering iron ya. Portable soldering iron daripada Aneng SL107. okey, SL107. SL107. So setakat ni saya dah gunakan soldering iron ni dah agak lama, kurang lebih 6 bulan. Dan apa yang boleh saya katakan, soldering iron ni amat senang digunakan dan banyak memudahkan kerja-kerja saya lah untuk buat soldering. Jadi tanpa lengahkan masa, saya akan cuba buat sikit tutorial yang simple untuk kita go through semua menu-menu yang ada pada soldering iron ni. Dan kemudian kita akan buat sikit demo menggunakan soldering iron ni untuk solder apa-apa je lah yang ada atas meja ni. Okay. Sekarang ni saya akan gunakan bateri power pack ni untuk sebagai supply kepada portable ni. Apabila dibeli portable ni, you akan dapat macam ni, satu stand, dan satu lagi tak silap saya kabel yang macam ni, kabel supply. Dan of course lah akan dapat juga manual. Saya dah lupa mana saya letak manual tu, tapi tak apa. Menu dia quite simple. So this model of Aneng, I will try to do a simple review and tutorials on how we go through all the menu, quite simple menu, and also we will do the testing how we can do soldering using this unit. Inilah power pack. Sepatutnya kat sini adalah button untuk charge, tapi saya dah buat sikit modification. Di jack ini saya gunakan untuk output. Suppose output dia pada terminal ni, plus negatif. Ini adalah terminal output, tapi saya nak buat sikit tweak yang port charger untuk ni saya dah jadikan dia untuk outlet, so saya boleh masukkan direct tanpa menggunakan PSU lah. Yang pertama saya akan cabut dulu tip untuk kita go through menu dia. Okay, mula-mula dia akan keluar macam ni, no tip, sebab saya dah cabut dia punya tip.
Okey. Kemudian untuk masuk ke menu kita perlu tekan 2 Inilah voltage info. Nak masuk kena tekan lama. So sekarang ni input adalah 19.7. Input supply daripada sini 19.7 volt. Temperature tak ada sebab tip kita tak pasang lagi. Ni ada temperature step. Step kenaikan temperature yang kita boleh set bila kita menggunakan soldering iron ni. So saya setkan kenaikan dia dan penurunan dia adalah 20. Satu step 20 degree C. Standby temperature. Temperature yang dia akan pergi ketika mana dia masuk ke mode standby. Saya setkan standby temperature kepada 150. 200 dulu supaya dia sentiasa dalam keadaan ready. Standby time, dia akan detect tiada pergerakan selama kurang lebih 20 saat. Dia akan masuk kepada mode standby dan dia akan maintain suhu standby temperature. Sleep time. Okey, selepas tiada pergerakan dia akan masuk mode standby, dan jika masih lagi tiada pergerakan, kita boleh set masa untuk dia terus masuk kepada sleep mode. Sleep mode ni bermakna dia terus cool down, dan kita perlu tekan untuk exit keluar daripada sleep mode, baru dia boleh masuk ke main menu. Okey, tak apa. Sleep. So, sleep time saya letakkan 1 minit 60 saat. Yang standby time saya letak 20 saat. Okey. Sleep time saya letak 40 saat. 1 minit boleh. Okey. Working voltage, sekarang saya pakai bateri 20 volt. So saya letakkan pada 20. Kita boleh select sini 9, 12, 15 dan 20. 20 paling besar lah, 65 watt. Temperature unit kita guna degree C. Ni language. Semakna kalau you pandai bahasa lain, you boleh pilih. Ini tak silap bahasa Rusia ke apa. Okay, kita pilih English lah. Ni rotate. Macam ni. Power on heat. Power on heat ni bermaksud bila kita masukkan power supply, dia terus panaskan tanpa tunggu kita tekan apa-apa button untuk on.
So by default dia disable. Okay, kita boleh enable kan, tapi saya lebih suka kita tekan button untuk dia on. Temperature calibration ni lebih kepada kita tukar probe. Bila kita tukar probe, kita perlu calibrate balik, perlu menggunakan ni lah infrared ataupun thermocouple punya sensor untuk kita ukur berapa suhu semasa tip, dan kemudian kita akan masukkan suhu tersebut pada sini, berapa suhunya, suhu semasa. Okay, zip. Sekarang saya akan buat sikit demo macam mana kita nak gunakan soldering iron ni. Saya akan masukkan dulu tip dia. Okay, ni kita tadi yang menu menu apa tadi tu, menu yang power on heat. So sekarang saya disablekan, so kita kena tekan button ni untuk dia on. Perhatikan yang sebelah kanan tu adalah suhu yang saya setkan, iaitu 395. Ini adalah working voltage 20 volt. Okay, dia akan dapatkan juga suhu yang kita test 395. Okay, itu bermakna kita tiada pergerakan selama lebih kurang 10 second. Dia terus masuk kepada standby mode. Standby mode saya letakkan suhunya 200. Okay, dia akan adjust kepada suhu 200. Sekarang dia detect saya ada pergerakan, dia masuk kepada mode main mode utama. Kita tunggu dulu.
sekarang dia masuk standby mode. Akan cuba adjust kepada 200 degree C seperti mana yang kita set. Dia akan maintain suhu 200 degree C asalkan masa yang kita letakkan untuk dia masuk kepada sleep mode tu cukup. Kalau dah sampai masa time out, dia akan terus pada sleep mode. Okay, sekarang dia dah masuk kepada sleep mode. Sleep mode dia akan terus cool down kita punya soldering iron ni sampai betul-betul sejuk. Dan jika kita nak guna, kita kena tekan button ni. Dia berbeza dengan standby mode. Standby mode, kalau kita tak bergerak, dia akan masuk standby mode. Dan untuk kita gunakan dia semula, kita tak perlu tekan apa-apa, just kita perlu angkat dan gunakan. Itu saja. Sebagai contoh, okay, standby. Dia terus pergi ke voltage yang kita set. Mana lead saya? Bila kita nak gunakan, kita just perlu angkat, gerak-gerak, dia terus akan pergi ke aktif balik. So kita akan cuba solder dengan menggunakan soldering iron ni. Tinggalkan sikit dulu. Dah masuk standby mode. Cepat sangat so kita kena adjust. Kita nak banyak sangat sebenarnya. Wire ni tempat ni sempit sikit. Sebetulnya kita boleh ni lah, buangkan sikit. Kalau dah banyak sangat ni tak cantik. Nak kerja cantik kena pakai ni lah, saka. Okay, try guna saka. Dia dah masuk standby mode. So kita set balik kat sini supaya standby time dia ni lebih sikit, 5 minit. Okay, sleep time kita letakkan 8 minit.
So kita try solder balik sikit je, taruh ke tepi tu. Okay. So saya rasa solder ni dah cantik. Okay, join ni pun dah cantik. Try tengok macam mana. Okay, cantik tu, boleh lah kan. Cuma kalau nak cantik lagi kena ni lah, kalau nak cantik lagi kena potonglah kaki dia. Tapi sekarang dah okey dah. Ini yang untuk saya buat test-test ni lah. Tapi saya pun ada idea juga untuk buat apa, sebagai test board untuk multimeter. Tapi tengoklah macam mana. Okay, saya rasa setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap apa yang saya kongsikan mendapat manfaat untuk kita semua. Dan demikianlah Alkisah video pada kali ini. Terima kasih untuk masa saudari-saudara. Jika saudari-saudara dapat manfaat daripada video ni, jangan lupa like, komen dan share. Sehingga kita bertemu lagi di episod seterusnya. Like pada